Kalau sebut pasal Malaysia, apa yang terlintas di fikiran? Makanan sedap, cuti umum banyak dan sudah tentu petrol murah. Tapi pernah tak kita terfikir, kenapa ya petrol kita ni murah sangat? Jom, hari ni kita kupas obsesi negara kita dengan subsidi minyak ni dan tengok apa sebenarnya kos yang tersembunyi. Ayat ni memang kita selalu dengarkan, kan? Dah berpuluh tahun, harga petrol yang rendah ni jadi macam satu kebanggaan nasional. Tapi pada masa yang sama, ia juga jadi bahan perdebatan politik yang tak pernah habis. Persoalannya, betul ke kita ni terlalu fokus pada harga kad pam minyak sampai terlepas pandang isu lain? Ini yang menarik. Macam mana kalau saya katakan yang perdebatan pasal subsidi ni sebenarnya cuma satu smoke screen, satu helah untuk alihkan perhatian kita semua dari satu masalah yang jauh lebih besar. Okey, jom kita berdasar isu ni sama-sama. Baiklah, untuk faham cerita penuh, kita kena undur sikit ke belakang. Kita tengok macam mana polisi yang asalnya sementara ni boleh jadi macam satu tradisi negara yang susah nak ubah. Okey, kita tengok garis masa ni. Mula-mula tahun 80-an, subsidi ni diperkenalkan untuk lindungi kita dari kejutan harga minyak dunia. Bunyi macam bagus kan? Lepas tu, lompat ke 2014. Kerajaan waktu tu cuba apungkan harga, jimat berbilion ringgit. Tapi tak lama. 2018 ada janji nak reformasi, tapi tak jadi juga sebab politik tak stabil. Dan sekarang, kita ada subsidi bersasar yang baru nak mula. Nampak tak coraknya? Apa yang sepatutnya jadi perisai sementara, dah jadi bola politik. Setiap kerajaan datang, usik sikit-sikit, tapi tak ada yang betul-betul berani nak cabut plug. Kesannya, masalah ni kita wariskan je dari satu generasi ke generasi lain. Okey, persoalan seterusnya. Berapa banyak sebenarnya duit kita yang terbakar untuk kekalkan harga petrol murah ni? Hati-hati, nombor yang keluar lepas ni mungkin buat anda terkejut. RM52.6 bilion. Ya, bilion dengan B. Itulah jumlah unjuran perbelanjaan subsidi untuk tahun 2025. Nak bagi gambaran, jumlah ni lebih besar daripada gabungan bajet beberapa kementerian penting tau. Banyak tu. Cuba kita bayangkan sekejap, dengan duit sebanyak tu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh bina lebih 1,000 sekolah baru. Kita boleh naik taraf sistem kesihatan kita untuk semua. Kita boleh bagi insentif gaji pada berjuta pekerja. Kos peluang dia sangat besar. Ini bukan duit yang jatuh dari langit. Ia satu pilihan. Dan kita memilih untuk biayai petrol murah berbanding semua perkhidmatan awam yang kritikal ni. Okey, soalan logik seterusnya. Bila negara belanja besar macam ni, mesti ada yang dapat untung kan? Siapa sebenarnya yang paling banyak dapat manfaat? Jawapannya mungkin tak seperti yang kita semua sangka. Data menunjukkan satu cerita yang agak ironik. Tengok carta pie ni. Golongan T20, maksudnya 20% orang paling kaya kat Malaysia ni, dapat 40% dari semua manfaat subsidi. Manakala B40, 40% yang paling memerlukan, hanya dapat 25%. Kenapa jadi macam ni? Senang je. Orang kaya biasanya ada lebih dari satu kereta. Kereta pun besar, enjin lagi kuat. Jadi diorang guna lebih banyak petrol. Jadi secara tak langsung, kita mensubsidi gaya hidup mereka lebih banyak. Sebab itulah ada yang kata ini bukan lagi soal kebajikan. Ini dah jadi macam Robin Hood terbalik. Patutnya kita ambil dari yang kaya, bagi pada yang miskin. Tapi sistem ni secara tak sengaja buat sebaliknya. Dia ambil duit dari tabung negara yang semua orang sumbangkan dan bagi lebih banyak pada yang dah sedia ada. Dan ini membawa kita kepada gajah sebenar di dalam bilik, atau lebih tepat lagi, gajah di dalam garaj. Isu sebenar yang kita selalu terlepas pandang bila asyik bergaduh pasal harga petrol. Carta ni tunjuk realiti hidup ramai di antara kita. Tengok jurang antara gaji minimum dengan kos sara hidup purata di bandar. Jauh kan? Macam langit dengan bumi. Jurang inilah puncanya. Bila gaji tak cukup nak tampung hidup, petrol murah bukan lagi satu kemewahan. Ia jadi satu talian hayat. Inilah yang pakar ekonomi panggil sokongan gaji tersembunyi. Fikir macam ni, sebab kerajaan tolong bayarkan sebahagian kos pengangkutan kita melalui petrol murah, majikan tak rasa tertekan sangat untuk naikkan gaji. Jadi, subsidi ni ibarat plaster je. Dia tutup luka tapi tak rawat punca masalah sebenar, iaitu gaji yang tak naik-naik. Jadi, inilah dilema besarnya. Kalau kita tarik subsidi ni macam tu je, tanpa naikkan gaji, ia samalah macam kita potong gaji pekerja, terutamanya mereka yang paling memerlukan. Habis tu, macam mana nak selesaikan masalah ni? Jom kita tengok apa yang jiran kita dah buat. Indonesia pun pernah lalui benda yang sama. Mari kita bandingkan pendekatan mereka dengan kita dan tengok apa yang kita boleh belajar.
Okey, tengok jadual ni, bezanya sangat jelas. Indonesia, dia buat serentak. Masa dia potong subsidi, pada masa yang sama dia naikkan gaji minimum dan bagi bantuan tunai terus kepada rakyat. Satu pakej lengkap. Kita di Malaysia pula, pendekatan kita lebih perlahan, berhati-hati dan macam buat satu-satu, tak bersepadu. Jadi, kenapa kita teragak-agak? Jawapan mudahnya, politik. Subsidi ni dah jadi macam gula-gula politik untuk menang undi. Sejarah dah tunjuk, mana-mana kerajaan yang cuba naikkan harga minyak secara mendadak memang cari nahas. Rakyat marah dan ada yang sampai hilang kuasa. Jadi, semua takut. Okey, jom kita pandang ke hadapan pula. Perdebatan ni tak boleh selamanya terperangkap di pam minyak. Dunia sedang berubah dan kita kena fikirkan masa depan. Bayangkan dalam 10 atau 15 tahun lagi, kereta elektrik atau EV makin banyak atas jalan, pengangkutan awam makin canggih. Agak-agak masa tu kita masih sibuk bergaduh pasal subsidi petrol lagi ke? Seluruh perdebatan ni mungkin dah jadi tak relevan. Jadi, persoalannya, bijak ke kita terus bakar berbilion ringgit setiap tahun untuk subsidi teknologi yang bakal jadi sejarah? Tapi, ada satu tapi yang besar. Kalau gaji kita masih ditakuk lama, macam mana kita nak sambut masa depan ni? Nanti wujud pula jurang baru. Satu golongan mampu pakai EV, naik pengangkutan canggih. Satu lagi golongan pula terkandas, tak mampu beli teknologi baru, malah mungkin tak mampu nak bayar tambang bas sekalipun. Jadi, inilah persoalan paling asas yang kita semua kena jawab. Apa sebenarnya yang kita mahukan? Adakah maklumat kita cuma petrol murah? Atau maklumat kita adalah sebuah kehidupan yang mampu milik untuk semua, di mana gaji kita setimpal dengan kerja keras kita? Ini bukan lagi soal harga minyak, ini soal masa depan negara yang kita nak bina.